Hai guys, Assalamualaikum. Ini saya baru beli DJI Action 6. Saya pengguna Android, so kalau korang ada problem yang sama, kita tak boleh activate kalau guna DJI Mimo kalau korang direct download dekat Play Store. Tak boleh tau. Korang tak boleh connect. Okay, kalau korang scan dia punya apps dekat sini. Okay. Kalau kita scan. Okay. Dia akan bawa korang dekat Chrome. Google Chrome. Okay, dia akan bawa macam ni tau. Dia akan bawa korang suruh download Android APK DJI Mimo ni. Tapi kalau korang pakai iOS, okay, tengok kalau pakai iOS, dia akan direct bawa korang pergi dekat apps dia, dekat App Store. Kalau Android, dia akan bawa korang dekat download Android APK. So, kalau korang pengguna Android, korang kena download yang ini guna APK. Okay, download je macam biasa. Lepas tu, korang akan pergi dekat downloads dan download file tu kan. Korang download je yang ni. Sebab saya dah download. Okay, baru dia keluar ni. DJI Mimo. Okay, bila buka yang APK ni, baru kamu boleh connect dengan Action 6. Okay. First kamu kena login dulu tau. Login dulu. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Dapatlah connect. Connecting. Baru dapat connect. Untuk Android user, korang kena download APK. Okay. Ini je. Bye.